gila. Pergi ke kedai Chai Jok breakfast. Minuman, tapi kebanyakan kat sini orang recommend bubur dia. Ramai yang cakap sedap, so aku order mix bubur. Katanya kena cuba kalau datang kedai ni makan bubur, sebab dia punya menu main dia memang bubur. Dia ada macam-macam jenis bubur yang boleh order lah. Yang macam kalau telur ni kita add on. Kalau you expect nak makan nasi dagang buah kari macam nasi dagang Terengganu tu, tak lah, manis. Oh, dia kuah yang manis Okay. Ada twist macam orang ni lah, orang Thailand ni. Rasa nasi dia sikit. Thailand. Nasi on the other hand, nasi dia sedap. Nasi dia sedap. Nasi dia sedap. Oh, dia telur ni. Tengok dua telur. Sedap. Ni order dimsum, 2 dimsum saja. Satu yang jagung macam ni, yang ni satu lagi apa ni? Telur. Telur. So dia bagi kuah. Si dimsum dia sedap, tapi jagung dia kurang manis. Kalau nak datang sini berbaloi lah, sebab dia ada roti bakar sedap, bubur dia sedap. Tapi kalau bukan penggemar bubur, dia akan rasa biasa je. Tapi orang yang selalu makan bubur, dia akan rasa sedap. Contoh kalau makan kat Kedah kan, ada banyak bubur kan. Yang ni dia ada rasa, dia punya signature dia sedap. Dia ada dalam ni ikan apa semua mix. Dia bagi kita minyak apa ni, minyak siam kot. Lepas tu dia bagi MSG. Ni chili flake. Kita buat chili flake. Overall, kalau nak makan like apa dimsum dimsum okey. Nak makan dimsum. Okay, apa kena ni je?